Karapura besar dekat 2 kilo lebih dah kot. Aku ikan je banyak tapi tak adalah besar sangat. Halo, assalamualaikum guys. Selamat pagi bersama Gima Kumpau. So hari ni 14 hari bulan. Jadi kan dah lama aku tak buat video. Jadi hari ni kita ada mini event dekat Bahan Pecah lah. So kayakers Perak berkumpul dekat Bahan Pecah. Kita ada game hari ni. Okay, semoga ada rezeki hari ni, dipermudahkan segala urusan semua kayakers. Dan ada strike yang padu-padu. Actually semalam dah ada yang dapat ikan sekap. Salah 2-3 kilo juga ada dapat. So hari ni lah, kenal lah. Komen sikit hari ni. Hari ni harapan Hari ni kita mesti bangkit. Tuan rumah Jom So jom kita ada taklimat. Let's go. Yang pressure dah tak nak dapat ikan kumpul tu biasa yang pressure. Dia bukan sampai 2,000 kan, relax lah. Kita nak kenal kawan-kawan dengan tempat. Okey, kami tu pada berkumpul. Okey, alhamdulillah. Jadi kita dah bukakan Let's go. Lancar. Strike of the day. Alhamdulillah, first strike of the day. First strike of the day. Tanda. Strike Joy. Strike. Kenapa saja. Alhamdulillah, strike yang kedua.
Strike yang kedua kerapu. Dia punya balas dia tu yang kasar. Allah. Aduh. Tak lekat. Kerapu. Aduh, hak tadi sayang first lah. Aduh. Sayang ya. Baik 2 kali. Tu, pasang apa? Udang lagi, udang. Udang terlucut. Strike yang ketiga. Strike yang ketiga. Tak off camera, tak off camera. Alhamdulillah. Galak pula ikan dah hari ni. Galak-galak pula ikan dah. Apa dah? Ha, depan ni ada structure kak. Ha. Dia kok air kat situ, kat sini. Sini structure batu-batu macam tu lah. Ha. Yang besar situ lah. Ha. Tanda. Alhamdulillah. Strike yang ke berapa? Ke-5, ke-6. Strike ke-6 weh, mana yang besar? Kerapu. Besar tak ada kecil-kecil je. Alhamdulillah, power strike. Okey, tak. Kena. Selesai ni ya semua. Ya. Kat mana dapat dekat mana?
Tu kata ikan terbanyak boleh kena buka. Kena buka kategori ikan terbanyak. Kalau ada ikan banyak naik. Ikan yang ke-7. Baru dia baru menekan ke bawah. Ambil dah. Oh, dia punya tak apa. Pergi tiang A lagi. Mana? Tak tengok. Aku tadi sayang sangat besar sikit tu. Oh, memang pakai ranking ah sekarang ni bawah tu. Weh, 2 ekor. Oh, aku ada dia. Ha. Hang sang ni. Depan tu 4 ekor. Ada ni. Tu kata lah lama situ. Kasak banyak tu. Boleh tak turun pun. Oh lah pegang ranking ni. Seseh tu sedap tu. Sesehnya aku lucut tadi tu. Sesehnya aku lucut tadi tu. Oh, ada saiz. Ada saiz, boleh challenge lah ni. Yang penting nak challenge lah ya. Yang penting nak challenge lah dulu. Dapat sekap bonus. Dapat dekat Azuna. Dia besar ke? Lah besar ke? Alhamdulillah ni yang terbesar lah. Oh. Oh. Woohoo! Ya. Woohoo! Lah. Finally. Oh. Ranking insya-Allah. Oh, mantap. Oh. Buncit. Mantap lah. Aduh. Tambah hari ni jam setengah lagi. Apa-apa boleh terjadi. Lenang kapak oi. Ada kerapu hari ni. Kerapu lagi guys. Warna kerapu ni. Oh. Kerapu. Alhamdulillah. Okey geng, sekarang 11.50. Naik ah. Tu dia ada seorang naik dah. Rasanya dia pegang ranking kot. Kerapu dah besar dekat 2 kilo lebih dah kot. Aku ikan je banyak tapi tak adalah besar sangat. Alhamdulillah adalah juga rezeki. Hari ni rezeki kerapu je banyak. Okey, jom kita naik darat dulu. Let's go. Betul sponsor dah. Alhamdulillah geng. Dah naik darat dah. So cukup lah kan dengan hasilnya ada tu hari ni. Sekarang ni champion kita abang ni
So kerapu dah besar. Oh. 1 kilo kat kerapu dah. Pemegang tahta. Sampai sekarang. So ni hasil aku. Ikannya banyak, ada sekok je pun yang boleh nak macam itu. Okay. So kawan-kawan kita ada yang dah naik. Okey kayak kita. Okay. So kita tunggu majlis penutup nanti. Kita tengok siapa pemenang yang sebenar. Nombor 3 Ahmad Sulaiman. Oh tak ada. Nama saya tak datang. Tak main. Cabut lain. Nombor 2. Oh, baik dekat. Nombor 2 okey, Abdul Afiq Ifat. Ada betul satu. Apa yang kau dulu? 18. Dia rasa tu. Nombor 18. Ini dah balik ni. Oh, balik. Ilham. Ilham. Okey, dah. Okey. Nombor 12. Pula. Jadi ni. Muhammad Azim bin Syed Omar. Ada. Azim 1. Muhammad Azim tak main. Oh, tak main. Next. Nombor 21 Muhammad Nur Afiq. Oh. Ada tak kumpau. Okey, tahniah. Datang lagi. Okey, sama Seterusnya Muhammad Zulkifli bin Muhammad Sabri. Zulkifli. Okey, tahniah. Okey. Habis sini. Muhammad Nur Hafizi Abdul Wahab. Aish. Yang kepal tak apa. Okey, tahniah. 1, 2, 3. Okey. Okey, last sekali. Satu lagi. Siapa nak? Siapa tak tahu nombor ni? Kita susun balik nombor ni. Satu ke? Okey. Tamu-tamu tua yang tak asyik. Nirwan Aidil bin Sasih. Oh. Okey, tahniah. Terima kasih. 1, 2, 3. Okey. terima kasih. Okey, sama. Last sekali kita ke acara yang terakhir itu untuk Jemput Jamil untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang tempat yang ketiga dengan berat ikan seberat 870 gram. 870 gram. Itu ikan boron. Boron Boron putih hijau. Seberat 870 Boron mini. gram. Itu Cik Osman Wan Ghazali. Tahniah. Tak gumpau. Tak lupa. Okey. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa kita orang kata hanya Tak apa. Okey. 1, 2, 3. Okey, masih. tempat Okey. kedua dengan Ya. berat ikan boron seberat 1,900 gram. Sengit. Ya itu abang-abang jam suri Ismail. Ikan boron juga. Johan. Champion. 2 kilogram. Mengatasi 2,000 gram. Kurang lagi 0.055 gram sahaja untuk sampai 2,000 gram. Itu Abang Asfirizal. Abang Rizal kita daripada Sri Iskandar. Okey, kita ada wakil Ipoh, ada wakil Sri Iskandar, ada wakil Krian Ngam. Wakil Mancung tak ada. Oh, sekarang dapat balik abang. Kita tanya Johan kita pada kali ini. Wah, dia edit.
Okey. Boleh. Okey. Okey, semua. Okey, tanya jemput datang lagi kalau ada event akan datang. Bang pecah ada ikan. Hari ni ada tak keluar. Baik slow kalau air jalan, ada potensi lah. Oh, lagi banyak lah. Bukan sekap tu. Oh, siapa? Hari air mati. Okey, alhamdulillah gang. Ya, nombor 3. Kita consider geng-geng belah Taipei ni. Alhamdulillah guys. Yeah, first time join event, first time dapat podium, dapat nombor 3. So hari punya Ban Pecah punya mini geriring daripada SKFC. Kita punya leader kita. Kawan kita, kawan kita lah. Okay. So alhamdulillah. Syukur. Semoga kita jumpa lagi video akan datang, geng. Let's go. Okay, alhamdulillah gengs. Selesai sudah mini event untuk kayak ke Ban Pecah ni. So ucapan ribuan terima kasih kepada penganjur kita SKFC nama dia, penganjur utama kita dan juga sponsor-sponsor kita hari ni. Jadi hasil hari ni alhamdulillah lah, kita punya champion dengan Naik Johan. Perbezaan 0.45 perbezaan 45 gram sahaja. Tu sengit kan nombor 1 nombor 2 tu. Dan nombor 3 alhamdulillah aku dapat rezeki dapat nombor 3, naik juga podium. Ini first event aku, first event yang aku join tournament dan dapat podium nombor 3. Alhamdulillah, syukur. Seberat ikan kerapu juga. So hari ni memang main kerapu. So aku punya berat ikan 0.8 gram lah. Nombor 1 1.945, nombor 2 1.9. So sengit lah nombor 1 nombor 2 tu. So diharapkan event akan datang nanti akan lebih meriah, lebih ramai kayakers yang akan join dan juga sponsor yang masuk lebih ramai lah. Okay. So ini adalah test market, orang kata test market. So insyaAllah mungkin akan datang nanti lebih meriah. So itu sajalah untuk hari ni. Okay, dah lama tak buat video. Okay, jom jumpa lagi. Assalamualaikum.